Yang membawa saya pada poin asal tadi, iaitu parti-parti baru ni muda bersama memang menarik bagi saya dari segi sebagai seorang penonton dari luar. If UMNO saya rasa berubah dengan satu really fundamental way, which I doubt but maybe I'm wrong. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Syahril Hamdan. Agak-agak dia nak sertai parti mana? Dalam podcast dia terkini, dia telah beritahu parti mana yang bakal menjadi pilihannya. Adakah parti Rapili, parti Muda, parti PKR, ataupun Syahril Hamdan mahu kembali ke UMNO? Ini ditanya dalam podcast dia yang terkini, arah mana hala tuju politik Syahril Hamdan. Okey Tidak tahu, saya antara nak kata peminat taklah, tapi saya hargai kebolehan dia berpolitik. Orang bijak pandai London King College ni dalam bidang ekonomi pernah menjadi penasihat kewangan Mai Sabri. Jadi pecat daripada UMNO susulan kenyataan yang mendesak Zahid Hamidi letakkan jawatan. Dia pernah menjadi timbalan ketua pemuda UMNO. Pernah menjadi ketua penerangan mengenai hala tuju politik dia. Kemana? PKR, kembali UMNO bersama Kancil ataupun Muda? Saya rasa tak rahsia kot bahawa saya suka dengan politik progresif. Saya suka dengan pemikiran yang melihat bahawa politik Malaysia ni perlu ada prinsip tertentu. Yang membawa saya pada poin asal tadi, iaitu parti-parti baru ni muda bersama memang menarik bagi saya dari segi sebagai seorang penonton dari luar. Menarik bagi saya sebab walaupun anda sedang menghadapi satu cabaran dan dugaan yang sangat tinggi, agak penat lah sebenarnya, agak penat dan sebagainya, ya Tuhanku. Tapi at least sekurang-kurangnya anda mengimajinasikan satu masa depan yang berbeza. Cuma saya belum bersedia untuk masuk mana-mana sebab saya berada dalam satu zon kehidupan yang mana saya lebih gemar menjadi pengulas dan lebih gemar untuk menyumbang idea kepada sesiapa mana-mana parti politik yang nak ambil idea tersebut kalau mereka nak ambil. If UMNO saya rasa berubah dengan satu really fundamental way, which I doubt but maybe I'm wrong, there is a nostalgia there. Sebab saya berada begitu lama di situ dan saya ada kawan kat situ, saya ada kenalan kat situ yang mana saya tak ada dalam bersama, saya tak ada dalam Muda beyond a couple of Muda years. adalah ada dua orang, ada a few of our friends there, you guys there. But it's not the same, right? So nostalgia, tapi nostalgia sendiri tak cukup untuk membawa saya kembali. Tapi itulah, saya mengharapkanlah beliau memasuki PKR, memasuki Rapili, memerlukan jalan politik yang jauh lebih panjang. Tak apalah, mungkin orang muda okey kot. Tapi dalam kita lihat dan kita kenali dia dalam podcast, dalam politik dia, ternyata jiwa dia, karakter dia tak serasi dengan Rapili. Dah tahu Rapili ni kita kenal, makin lama dah makin mengarut, terlalu ego dia, terlalu syok dirinya, terlalu rasa kehebatannya. Dan saya rasa tak ada orang yang hebat seperti Syahril Hamdan ni. Bila bersama dengan Rapili, saya rasa jiwa dia untuk nak ke depan, saya rasa akan disekat oleh Rapili. Rapili tidak akan membenarkan orang-orang watak seperti ini untuk terus maju ke depan. Dia mesti berada di atas banyak masa. Okey, kita mengharapkan Syahril Hamdan berfikir panjang. So, Muda pun tak ke mana lah, tak payahlah. Tapi elok menyertai Anwar Ibrahim. So, pimpinan dan seperti rupa yang diperlukan. Pimpinan yang progresif, orang muda yang banyak pengalaman, pernah bertanding dalam Pirayu 14, Kuala Langat, Dialog Gajah, apa semua. So, biarlah ibu ada satu platform. Nak kata susah. Satu platform yang sesuai untuk maju ke depan. In fact, kita tahu lah, dalam PKR, tak banyak pimpinan muda yang kita nampak boleh menonjol. Ketua MK sekarang ni, alamak, lemah. Tak ada bagaimana pun. Apa tu, Kamil Mukmin tu. Tak ada lagi, bawah-bawah tu tak nampak menonjol sangat. Ada pun ceplos banyak yang tak boleh pakai. Betul lah. So, apa-apa kita ucapkan all the best lah. Fikirlah, tak apalah dia letak dalam masa
yang terkejut, tergesa-gesa untuk buat pilihan. So, walaupun pasangan dia Khairy Jamaluddin sudah pun kembali menyertai itulah UMNO, dan saya rasa bukan tempat dia. Tak tahulah, mungkin saya rasa dia akan kembali juga kepada UMNO. Satu platform yang bagus juga.